Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar hadirin sekalian? Hari ini saya akan bawakan kepada anda semua sebuah kisah yang cukup menyentuh hati. Ada sedih, ada keajaiban dan ada pengajaran besar untuk kita semua. Hoi bongkok, pergi jauh dari sini. Kau hodohlah menyemak saja dekat kampung ini. Kenapa mereka selalu hina aku, ibu? Apa salahku? Aku cuma mau hidup seperti orang lain. Inilah kisah yang saya ingin sampaikan. Kisah si bongkok yang lupa diri. Di kampung Pulai, tinggallah seorang pemuda bersama ibunya. Pemuda itu dikenali sebagai si bongkok. Rumah mereka usang, kehidupannya serba kekurangan. Si bongkok tidak seperti orang lain. Dia dilahirkan cacat kerana tubuhnya bongkok dan wajahnya tidak menarik. Tapi si ibu tidak pernah mengeluh. Dia selalu mendoakan kebahagiaan anaknya. Setiap hari, si bongkok membantu ibunya di rumah. Walau tubuhnya lemah, dia rajin menyapu halaman, menimba air dan mengumpul kayu api. Di hati kecilnya, dia hanya mau hidup seperti orang lain. Tapi setiap kali keluar dari rumah, cercaan dan ejekan menanti. Suatu petang, ketika si bongkok berjalan sendirian, tiba-tiba datang Mak Derus bersama rakan-rakannya. Tanpa belas kasihan, mereka mencemuh, memaki, malah memukul si bongkok hingga berdarah. Penduduk kampung hanya melihat. Tiada siapa yang berani membantu. Si bongkok pulang dengan badan yang lemah. Ia duduk termenung di serambi rumahnya. Sambil menyapu luka di tubuhnya, dia mengangkat tangan dan berdoa. Dia memohon kepada Tuhan agar rupa parasnya menjadi lebih sempurna. Dia juga berjanji akan menjadi orang yang baik. Pada malamnya suci, muncul seorang lelaki berpakaian putih secara tiba-tiba. Dengan wajah yang tenang, lelaki itu menawarkan keajaiban kepada si bongkok. Keesokan pagi, segalanya berubah. Si bongkok bangun dan betapa bahwa dirinya telah berubah. Kini dia tampan dan gagah. Penduduk kampung terpegun. Gadis-gadis pula jatuh hati. Si bongkok akhirnya berasa gembira. Hari-hari berlalu dengan pujian demi pujian. Orang kampung mula mendekatinya, memujinya, mempelawanya makan dan berbual dengannya. Bagi si bongkok, inilah saat yang dinantikan sejak dahulu, yaitu penerimaan, kasih sayang, dan perhatian penduduk kampung. Namun, apabila terlalu dipuja dan disanjung, si bongkok mula lupa janjinya. Dia menjadi sombong. Dia mula berdendam. Mak Derus bersama rakan-rakannya diserangnya semula. Mereka dihalau keluar dari kampung. Dan si bongkok ketawa bangga. Pujian mula menjadi racun. Hatinya mula hitam. Ibunya dilupakan. Rumah usang tidak lagi dijenguk. Kini dia tinggal di rumah baru, besar dan mewah. Hasil hadiah
orang kampung. Dia menjadi semakin angkuh. Ramai cuba menasihati, tetapi semuanya tidak dipedulikan. Pada suatu hari, langit mula gelap, angin mula bertiup kencang. Ribut melanda kampung. Si bungkuk ketakutan, lari tanpa arah dan akhirnya rebah. Apabila sedar, wajahnya telah kembali menjadi asal, iaitu buruk, bongkok dan hodoh. Segala kelebihan yang dia miliki hilang sekelip mata. Dengan linangan air mata, dia pulang ke rumah. Rebah dipanggil ibunya. Dia menangis dan menyesal. Dia juga memohon maaf kepada ibunya atas kesalahan yang dia lakukan. Kawan-kawan, itulah kisah si bongkok yang lupa diri. Kita jangan hina sesiapa. Kita jangan sombong apabila diberi kelebihan. Kerana Tuhan boleh menariknya semula. Bab kata pepatah, ikutlah resmi padi. Semakin berisi, semakin tunduk. Kita janganlah menjadi seperti si bongkok yang sombong itu. Ingat tu kawan-kawan. Sekian, terima kasih.